Okey, pagi ni teringin nak makan roti canai. So orang kata apa, daripada Alostak mai dekat Pokok Senang ni nak kena roti canai. Dekat mana? Tu lah, roti canai terbang Pokok Senang. Jom. Memang layan bro, memang layan bro. Assalamualaikum Muiz. Ya, waalaikumsalam. Sihat lah? Ya, alhamdulillah. Oi, lama saya tak main ni. Itulah. Kau kedai makin besar ni lah. Alhamdulillah. Okey, Muiz, cerita sikit Muiz. Ada yang nak tahu ni, roti canai Pokok Senang ni. Dah berapa lama dah buka kat sini? Sini dalam 30 tahun lah. 30 tahun? Sejak pada ayah. Dulu asal ayah buka kat sini. Ayah, sejak pada ayah. Okey, menu-menu yang ada kat sini Muiz, cerita sikit. Menu-menu. Kita ada antara yang top sarang burung. Paling top sarang burung. Sarang burung special. Macam tu. Dan ada lagi yang lain. Belum bercerau. Roti bercerau. Okey. Ayam roll, sardin roll. Oi, banyak juga Ya, dah. banyak. Kira yang biasa pun ada juga kan. Ada. Macam harga bermula daripada yang biasa apa dik? RM1.50. RM1.50 Ya. sampai paling mahal apa? Paling mahal RM10 pun dah. RM10. Ya. RM10 tu roti apa? Roti sarang burung special. Sarang burung special. Apa yang special tu? Special kita buat ayam, daging, sardin. Ayam daging sardin. Ya. 3 jenis lauk pun sekali. Betul. So lah ni waktu operasi pukul apa? Waktu operasi kita ada 2 shift. 2 shift. Ya. Okey. Pagi pukul berapa? Pagi pukul 7 sampai 12.30 hari. Okey. Lepas tu pukul 5 sampai 10.30 malam. Olah buka 2 kali noh. Ya. Dulu sekali cuti je. hari Selasa. Cuti hari Selasa. Sini sardin. Yang ni sardin. Ya, sardin. Lima lagi roll je. Sardin. Yang ni untuk satu hidangan. Okey, ni daging. Yang ni daging. Okey, ni ayam. Dan ni pula ayam. Okey. Dah berapa lama dah start tembak roti ni? Start tembak roti daripada kita 2. Kita 1. Dah tu? Ya. Lah ni umur apa? Dalam 23. Oh, lama dah noh. Itu start terbang roti ni? Terbang roti 2019. 19 sampai lah ni noh. Ya. Oh, kira lah dah cakap lah. Saya belanja sikit noh. Okey, baik boleh insya-Allah. Okey, boleh cerita sikit lokasi kedai kat mana? Lokasi kita kalau buka dalam Google Map, Okey. search roti canai terbang Pokok Senang. Okey, dia orang tempat bersebelah dengan balai polis lah. Nak senang bersebelahan Balai Polis Pokok Senang. Balai polis kat sana. Okay. Masa sehari dah Muiz, anggaran berapa kilo tepung ni? Anggaran kalau cuti boleh mencecah ke 35 kilo macam tu. Oh, cerita cuti lah. Memang banyak lah noh. Ramai orang macam ni saya mai cuti hari Cina ni. Ya, Ramai betul. orang. Tawung kita buat telur 3 biji. Telur 3 biji? Ya. Tu dia puas lah makan. Saya tengok semua orang makan je Mak Is tu. Ya. Cina ada, India ada, Melayu ada, semua ada tu. Siam ada, Siam kan? Cina, Melayu, India semua ada. Tu lah Siam ada. Tu. Thailand main satu van. Tu dia. Sambung. Antara menu yang top kat sini lah. Yes. Makan kuah apa ni? Dia makan dengan kuah dal dengan kuah sambal. Kuah dal, kuah sambal. Ya. Okay. Okey, Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel YouTube Warung Hunter. Nama saya Abang Wee. Dan sekarang ni saya berada di Pokok Senang, Alostak, Kedah. Dah lama saya tak main sarapan pagi dekat sini. Lama jugalah kan. Last kali tak ingat, lupa dah bila. So nama kedai ni Roti Canai Terbang Pokok Senang. Lemak dia betul-betul bersebelahan dengan tu Balai Polis Pokok Senang. Kedai ni orang kata memang famous lah.
dengan roti canai kan. Tadi saya sampai kebetulan hari ni cuti, so memang ramai lah. Dan kedai ni rupanya dia dah berbesar lah. Dulu saya main hanya kedai telur ni je. Kalau ni dekat sebelah pun dah ada dah. Alhamdulillah kan. Semang punya Semang, rupanya kedai ni dia buka asalnya tahun 88. Tengok dah berapa tahun dah, lama kan. Memang legend lah. Di tempat yang sama, tapak yang sama, roti canai terbang pokok Serang ni dah mula beroperasi dulu. Dulu kata Pakcik Zaini ni, dia start dengan roti canai biasa je. So lama kelamaan dia bertambah sikit sampailah lah ni. Tengok dia punya menu dia kan, bukan main banyak. Oi, macam-macam ada. Tengok roti canai, apa nama, roti canai sarang burung, roti gulung bercerau, roti dol, roti telok bercerau, roti roll, roti pisang coklat, cheese tarik, murtabak Maggi pun ada. Lepas tu kali belakang pula nampak tu macam-macam ada. Roti telok bawang, roti bom pun ada. Ui, banyak roti telok bercerau. Oi. Banyak. Dan dekat sini harga bermula RM1.50 sampailah ke RM10, RM11 macam tu yang paling mahal. RM1.50 tu adalah roti canai biasalah, roti kosong. Dan untuk pagi ni saya order simple je sebab tak mau makan banyak sangat kan. Order banyak-banyak pun takut tak habis. So untuk pagi ni, ini dia menu yang saya nak kena sekejap lagi. Apa dia ni? Ini adalah roti sarang burung daging. Jadi harga dia RM7.50. Telur 3 biji dia buah. Lepas tu dekat atas ni ditabur dengan dia punya inti daging. Selain daripada inti daging, ada juga ayam dan juga sardin. Oh, best ni kan. Dimakan pula dengan kuah dal. Itu dia. Nampak pekat kuah dia. Dan untuk minuman, ni order simple je lah. Teh O Suam kosong. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Minta kosong tapi macam ada gula kat bawah tu. Betul lah, ada rasa manis-manis. Tak apalah. Roti ni pun dah lama dah sampai. Sat gila lama lagi dia kerah pula kan. Kena dengan kipas angin ni. Tu dia. Katanya dekat sini antara yang best seller adalah ni lah, roti canai sarang burung ni. Dekat bawah ni garing. Tu Bismillahirrahmanirrahim. Garing roti dia. Tetapi di dalam garing-garing tu ada dia punya lembut dia. Dah lama orang tempat tak perkenal roti canai Melayu lagu ni. Biasalah kan kalau area-area Lembah Kelang tu, roti canai Melayu lagu ni dia macam terhad tak ramai orang jual. Nak try cicah dengan dia punya kuah dal. Dia punya kuah dal dia nampak pekat. Ada nampak macam dia bos juga dicampur sikit dengan dia punya sambal sikit. Kuah dia tak pedas. Dia ada rasa manis-manis di ujung. Pekat kuah dia. Orang sini panggil kuah parpu. Saya nak rasa dia punya inti daging dia. Ini sedap. Dia ada pedas-pedas sikit. Dia punya inti daging ni. Pedas yang light-light je. Pagi ni main dengan family, dia pun dah makan dah tadi. Macam rumah saya tadi, dia order roti. You order apa tadi? Roti celaru. Tu, roti dol. Roti dol. Cerau. Jangan cerau. Tu dia. Kita ambil dia punya roti canai, ambil dia punya roti canai, ambil dia punya inti daging sikit. Satu memang gandingan yang kena kan. Canai kena dengan dia punya inti daging yang sedap Oh, memang layan bro. Lepas tu dekat roti sarang burung juga ditabur dengan daun bawang dan juga cabai untuk naikkan lagi dia punya rasa dia. Roti, daging sikit dengan dia punya kuah. Untuk dia punya inti daging ni tak banyak sangat. Dia letak sedang-sedang je. Just nice. Mantap. Padanlah dengan harga dia kan, RM7.50. Roti canai dengan dia punya inti daging, telur, kuah dal.
Pokok Senang ni dia dengan letak tak jauh tau. Lebih kurang dalam 20 ke setengah jam macam tu lah. Sampailah Pokok Senang ni. Mana tahu kan kalau mungkin mana tahu Kukut hampa dah sampai kat Lostak ni. Nak cari spot sarapan pagi, nak kenal canai yang banyak pilihan macam ni, apa boleh lah main kat sini. Roti canai terbang Pokok Senang. Ada rezeki dapat tengok Muiz terbangkan dia punya roti canai. Payah-payah minta lah kan Muiz ni. Kan bagi tahu Muiz belanja sikit terbang roti. Dia belanja. Dia. Okey, baik, sekian saja untuk episod kali ni. Terima kasih kepada hamba semua yang sudi tonton video ni sampai habis. Teman saya perkenal sarapan pagi dekat roti canai terbang Pokok Senang. Depa ni buka setiap hari Selasa depa katuk. Ingat lah ni daripada 2 shift 7.30 pagi sampai pukul 12.30 tengah hari. Tengah hari depa katuk start, depa buka balik 5.30 petang sampailah pukul 10.30 malam. Selasa depa cuti. Macam biasa, jangan lupa support saya. Subscribe channel YouTube Warung Hunter. Follow saya juga di platform yang lain. Saya ada Facebook, Instagram dan juga TikTok Warung Hunter. Apapun roti canai dekat roti canai terbang Pokok Senang macam gini memang layan bro. Jumpa lagi. Stay safe geng. Assalamualaikum. Memang layan